Alhamdulillah, thank you pada semua orang Kepala Watas support 1 juta senyuman jualan amal. Masih abang memberi lagi satu senyuman lah. Tadi abang menerima senyuman. Orang lain beli RM1 dapat abang. Sekarang abang beli RM1 abang akan masuk ke orang lain lah. Okay, masih abang. Selamat buka puasa. Okay, jadi itulah konsep dia. Kita dapat hadiah percuma air dan apa sajalah dalam percuma kat sini, ada bubur lambut dan sebagainya. Lepas tu dapat secara percuma, hampa support pula dengan jualan amal, beli, kita dapat tambah dana RM1. RM1 ni kita akan beli lagi untuk infak di esok hari. Okey. InsyaAllah amalan bersedekah, amalan bersilaturahim akan melapangkan rezeki. Dan antara rezeki terbaik adalah pasangan yang soleh-soleha. Jadi jangan lupa untuk siapa yang single tu, jom scan untuk bertemu jodoh. Okey. Jadi itulah saja untuk program kali ni. Dah nak buka puasa dah. Lagi 20 minit. Jadi kita sama-sama ajak semua orang Kepala Watas, semua orang Islam, aminkan doa ni sama-sama. Kita bersatu hati dalam program jualan amal 1 juta senyuman. Bermula di Masjid Fahim, insyaAllah Love Masjid ada kerjasama ke masjid-masjid seterusnya untuk mencapai target untuk musim pertama jualan amal 1 juta senyuman. Kita dah halfway dah separuh jalan insyaAllah. Okay, jumpa abang. Percuma, air percuma, ada makanan percuma semua. Jadi jom kita aminkan doa bersama-sama. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita bersilaturahim dalam mengimarkan masjid, berbuka puasa ke masjid, insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita berdoa supaya Allah satukan hati kita dalam video ni, dalam doa ini. Semoga doa ini menjadi asbab penyatuan hati kita, silaturahim kita, dan kita bahagia sampai syurga insyaAllah. Jadi sama-sama kita istighfar dan selawat sebelum kita mulakan doa insyaAllah. Sebelum tu boleh dengar dulu. Ni senyuman. Kira senyuman abang ada senyuman yang ke 503,342. Sebab orang ramai beli barang ni kan. Orang ramai beli barang ni, RM1 akan masuk ke tabung masjid, dan masjid memberi hadiah air, bubur lambut dan sebagainya. Terima kasih abang, boleh ajak kawan-kawan lagi kita datang. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah nampak. Okay. Oh. Masya-Allah. Okay, alhamdulillah, itulah silaturahim antara kita. Jom kita update setiap kali sumbangan yang terima, kita update receipt ni. Receipt scroll tak habis. Ni senyuman yang ke berapa ni? Ni senyuman yang ke tengok receipt dia 500,075. Sekarang dah 3,000 lebih senyuman. Baru 2 hari lebih je dah dapat 3,000 lebih senyuman yang baru. Jadi sama-sama kita nak doakan kepada semua yang telah menyumbang untuk dapatkan 500,000 senyuman ni, bahagia sampai syurga. Jom kita sama-sama doakan sampai kita lihat situasi kebahagiaan mengimarahkan masjid insyaAllah. Jom sama-sama doakan. Sama-sama kita istighfar 3 kali, selawat 3 kali. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Doa ni special untuk semua yang telah support program ni daripada 2021, 8 April 2021. Ni bermulanya senyuman pertama, dan kini senyuman yang ke 503,341,000. Semoga Allah berkati silaturahim kita. Tak lain tak bukan berniatnya untuk buat program ni untuk kita membawa masyarakat mencintai masjid. Itulah tujuan utama program Love Masjid. InsyaAllah inilah suasananya. Sama-sama kita angkat tangan dengan penuh keikhlasan, ketepikan segala perselisihan, salah pendapat dan sebagainya. Kita sama-sama 5 minit saja. 5 minit kita bersatu hati. Kita bersatu hati sebagai orang Islam, ketepikan fahaman politik dan sebagainya. Kita doakan Allah kabulkan doa ini dan menjadi asbab doa ini kita dapat bersatu hati, bahagia sampai syurga. Kita doakan semua mengangkat tangan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan kepada Allah pada 7 Ramadan ini. Semoga Allah berkati dan Allah takdirkan sebagaimana Allah telah sebarkan hidayah pada hari ini, hidayah dan taufik serta kefahaman agama pada kita semua, yang membuatkan kita dapat kekuatan untuk hadir berbuka puasa dan bakal menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Jadi insyaAllah jom kita berdoa bersama-sama sambil melihat suasana penuh kebahagiaan, penuh keindahan apabila umat Islam memakmurkan Masjid Allah SWT. Jadi semua sedang menunggu waktu berbuka puasa. Jadi kita doa sama-sama lah insyaAllah. Jadi sambil-sambil tu kita dengar kasidah lah. Semoga kita dapat bersatu hati dalam dewan ini dan dalam semua pelusuk masjid ni mengaminkan doa ni sama-sama.
InsyaAllah kami daripada Komiti Lembah Masjid menyampaikan infak anda semua untuk air, untuk edaran air secara percuma dan makanan secara percuma. Terima kasih kepada Masjid Abdullah Fahim dengan program kaunter iftar Ramadan konsep makan bertalam, kongsi rezeki insyaAllah. Setiap jualan amal yang berlaku, RM1 kita akan masukkan dalam tabung, dan RM1 ni lah akan membantu pada jualan amal dan pada orang dapat buka puasa secara beramai-ramai insyaAllah. Inilah suasananya. Sebelum kita berdoa, kita dengar dulu qasidah. Kita dengar selawat dulu dan qasidah, lepas ni kita akan doa bersama-sama. InsyaAllah kita akan berdoa sebelum buka puasa. Kita doakan supaya Allah satukan hati kita dalam doa ini, dan menjadi asbab doa ini kita dapat taufik dan hidayat untuk terus memakmurkan masjid Allah seramai ini setiap hari dan setiap bulan. Masya Allah, tengah hujan rahmat, gerimis-gerimis. Semoga Allah bantu memudahkan urusan berbuka puasa, dan yakinlah hujan rahmat, hujan dan waktu doa paling mustajab, antara waktu doa mustajab adalah waktu berbuka puasa dan waktu hujan. Semoga hujan tak turun terlampau awal. Semoga Allah mudahkan kita untuk berpindah tempat ke tempat yang tak hujan. Okey. Jadi video ni bersaksikan semua orang yang kita pernah bersilaturahim. Allah SWT telah menyatukan hati kita berbuka puasa di sini pada 7 Ramadan 1446 Hijrah. Jadi sama-sama jom kita aminkan doa ni bersama-sama insya-Allah, berlatar belakangkan Masjid Abdullah Fahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah lafaz doa yang terbaik ya Allah, di mana lafaz doa yang Engkau redha dengan lafaz doa kami, dan Engkau pemudahkan segala urusan kami untuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dengan lafaz doa Rasulullah SAW kepada umatnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dengan lafaz doa daripada Al-Quran dan Sunnah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, itu kami, seandainya hari ini hari terakhir kami hidup ya Allah, Kau permudahkanlah kami untuk memasuki syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, itu kami, seandainya hari ini memang hari terakhir yang Kau rezekikan nyawa untuk kami ya Allah, Kau takdirkanlah, ambillah nyawa kami di saat kami paling beriman dan bertakwa ya Allah. Janganlah Kau ambil nyawa kami ya Allah di saat kami sedang bermaksiat ya Allah. 24 jam yang Kau beri sehari semalam ya Allah, kebanyakan waktunya kami bermaksiat ya Allah. Jika kami sedang beribadah pun, banyak ibadah kami bercampur dengan maksiat seperti riak, takabur dan sebagainya. Ibadah kami tak sempurna ya Allah, kami banyak kelemahan ya Allah. Jadi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kami doakan supaya semua yang hadir dalam Masjid Abdullah Fahim ini, Allah kurniakan istiqamah untuk hadir hari ke hari, terus menerus sampai ke akhir Ramadan dan sampai ke bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan semua bulan-bulan yang akan datang. Ya Allah, ya kami memohon padamu ya Allah, seandainya ada doa kami yang Kau ingin kabulkan hari ini ya Allah, kami berdoa supaya Engkau kabulkan doa-doa kami untuk sahabat kami Palestin ya Allah. Kami doakan untuk saudara kita Palestin dapat kebebasan dan dapat merdeka dan dapat ke syurga. Ya Allah, ya kami, mungkin doa mereka untuk syahid di jalan-Mu ya Allah, sebab tu Engkau panjangkan peperangan untuk peluang untuk mereka syahid ya Allah. Ya Allah, ya kami di Malaysia ni ini belajar berkorban untuk agama ya Allah. Kami di Malaysia ni belajar untuk susah payah atas agama, dengan kami belajar berpuasa, belajar tahan lapar dan dahaga supaya kami dapat keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya kami semua sayangkan masjid ya Allah. Kami semua komuniti love masjid ya Allah.
kami ingin bersama-sama untuk masuk syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kata kami seperti mana Engkau telah satukan hati kami seluruh orang kepala patah di Masjid Abdullah Fahim ni, Kau satukanlah kami di syurga-Mu yang kekal abadi selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, kata kami semoga hujan rahmat hari ini menjadi asbab hati kami ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Berilah istiqomah kami sepanjang hari untuk sentiasa mengimarkan masjid, menghidupkan masjid 24 jam ya Allah. Dan alhamdulillah dengan keberkatan Ramadan, masuk di satu Ramadan, ramai orang berduyun-duyun ke masjid ya Allah. Kami rasa sangat bahagia suasana masjid ini ya Allah. Maka dengan itu ya Allah, Engkau takdirkanlah kami dapat menikmati suasana ini di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang seterusnya ya Allah. Walaupun tidak setiap hari di bulan-bulan yang lain, moga seminggu sekali kita dapat bincangkan bagaimana untuk membawa masyarakat mencintai masjid dengan kehadiran keselama ini di masjid. Mungkin kita boleh buat program buka puasa seminggu sekali dan sebagainya, dan kita minta orang ramai untuk support program ni insyaAllah. Jadi inilah sebagai satu ikhtiar daripada Love Masjid bekerjasama dengan Masjid Abdullah Fahim dalam membuat program jualan amal 1 juta senyuman. InsyaAllah dengan setiap satu jualan RM1 akan masuk ke masjid, dan dari RM1 itu jugalah kita akan membeli barangan, makanan, minuman buka puasa untuk kita edarkan secara percuma. Dan alhamdulillah seramai 503,341 orang telah mendapat manfaat dan senyuman terukir dengan program ni insyaAllah. Jadi jemput berbuka puasa, semua yang buka puasa di Masjid Al-Fahim ni, dengan asbab sedekah infak anda, insyaAllah anda akan dapat kebahagiaan, bahagia sampai syurga insyaAllah. Selamat berbuka puasa daripada kami, tim Love Masjid dan Masjid Abdullah Fahim. Jadi untuk apa-apa pertanyaan boleh scan ini. Pada yang masih single boleh scan untuk bertemu jodoh, dan boleh scan untuk berinfak. Okay. Jadi itu saja untuk program kali ini. Kita doakan semua bahagia sampai syurga, dan kita rakamkan suasana menjelang maghrib di Masjid Al-Fahim insyaAllah. Jadi sekian itu saja untuk doa kali ini. Jadi sahabat-sahabat boleh teruskan doa, dan kita boleh teruskan doa hajat masing-masing. Boleh pause video ni, berhentikan video ni untuk doa hajat masing-masing, dan kita akan aminkan bersama-sama. Teruskan doa untuk mak ayah kita, keluarga kita dan sebagainya. Terima kasih atas doa-doa anda. Ya Allah, kita kami di perakhiran doa ini ya Allah, ada di antara kami sedang sakit ya Allah, Engkau berilah kesembuhan yang sempurna kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami sedang penuh dengan masalah keluarga ya Allah, Engkau satukan hati suami dan isteri dan dapat kembali berbaik dan bahagia sampai syurga ya Allah. Yang hampir bercerai, berpisah, Engkau takdirkanlah mereka rujuk kembali dan bersatu kembali demi anak-anak, demi agama dan sebagainya. Ya Allah, kami ada yang antara kami banyak diuji dalam masalah kewangan, hutang keliling pinggang, hutang berjuta-juta ya Allah. Engkau takdirkanlah Ramadan ini dengan kami semua bersatu hati mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengimarahkan beriktikaf di masjid menjadi asbab Engkau selesaikan semua masalah kami ya Allah. Ya Allah, kami lagi beberapa saat dan minit lagi kita akan berbuka puasa. Jadikanlah program 1 juta senyuman ini Engkau berkati dan Engkau beri ilhamlah terbaik untuk kami perbaiki program ini jadi semasa ke semasa. Semoga setiap senyuman yang terukir, seperti abang ni senyuman yang ke 500,075, dan hari ini kita tambah lagi 3,000 senyuman hanya dalam 2 hari. Dengan berkat infak tuan-tuan dan perempuan dalam program 1 juta senyuman ni, insyaAllah kami doakan anda bahagia sampai syurga. Okay, konsep je jualan amal, beli satu produk, kami akan infakkan RM1 ke masjid. Scan untuk infak dekat sini, okay? Okay, scan. Kita akan aminkan sama-sama. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga video ni menjadi saksi kita bersatu hati untuk mengaminkan doa ni sama-sama sambil berqasidah, berselawat, beristighfar sambil menunggu waktu berbuka puasa. Semua ni tengah berbuka puasa, ada ribuan orang sedang berbuka puasa. Kita doakan ada kita ni pasti ada wali-wali Allah, orang yang soleh-solehah. Sama-sama aminkan doa ni menjadi doa kita disatukan dan Allah redha dan Allah takdirkan semua doa dan hajat kita Allah kabulkan. Semoga semua doa-doa kita Allah kabulkan segera dan Allah ampunkan segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian live daripada tim Love Masjid dengan kerjasama tim media Masjid Abdullah Fahim. Terima kasih kepada Abang Luffy atas keizinan membuka
kaunter jualan amal ini. InsyaAllah kita usahakan untuk buka setiap hari. Semoga lebih banyak senyuman dapat terukir dan lebih banyak manfaat yang diterima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk infak boleh scan QR code ni. Untuk bertemu jodoh boleh scan QR code ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.